Orang tak ada road tax, orang tak ada insurans ni memang tak boleh saman langsung. Kau bayangkan kau tengah bawa motor terjalan, kau tengah bawa elok-elok, kau follow speed limit, tiba-tiba datang seorang pemandu ni perangai lahanat, dia sebat kau kat atas jalan, lepas tu kau suffer injury, kau dapat kecederaan kat badan kau, mungkin kaki kau patah ke, ada koyakan kepada kulit kau, dan kemudiannya bila kau pergi buat report, pihak polis siasat dapat tahu rupanya orang yang melanggar kau ni sebentar tadi tidak mempunyai insurans yang sah daripada kenderaannya. Okay? So dalam keadaan ni sebenarnya adakah betul sekiranya orang ni tak ada insurans yang sah, tak ada road tax yang sah, kita memang tak boleh saman orang ni? Sebenarnya perkara ini tidak betul sama sekali. Yes, aku akui bahawasanya perjalanan seseorang yang menyaman orang lain kerana mereka tidak ada insurans ni akan menjadi sukar, tetapi ia tidak menterhadkan usaha daripada orang yang dapat kemalangan ni, yang dapat kecederaan ini, untuk menerima pampasan daripada orang yang melanggar mereka di mahkamah sivil. Okay? So kita panggil saman ni saman tuntutan kecederaan, okay? Personal injury claim. So benda ni merupakan satu undang-undang yang memang lama ada kat Malaysia. Cuma beza dia, bila orang yang kau saman ni tak ada insurans, sekiranya kau menang kes ni, kau kena harapkan orang ini mempunyai situasi kewangan yang cukup untuk dia bayar segala nilai yang mahkamah dah tetapkan. Okay? Katakanlah selepas menilai segala kecederaan yang kau ada ni, mahkamah tetapkan bahawasanya si defendant ni memang bersalah kepada kecederaan-kecederaan yang dia angkarakan kepada diri kau, maka mahkamah akan award kau certain damages. Okay? Damages yang kita panggil pampasan. So dalam bentuk pampasan ni mungkin dalam RM1, dan dalam RM1 ni yang kena bayar benda ni, kalau ada insurans yang akan bayar. Tetapi dalam keadaan di mana pemandu ni sebentar tadi tidak mempunyai insurans, yang kena bayar amount pampasan ni adalah daripada poket dia sendiri. Okay? So sekiranya defendant ni, orang yang kau saman ini, yang telah menyebabkan kecederaan ni, tidak mempunyai duit untuk menyempurnakan tuntutan ini, maka duit itu akan dapat lagi lama lah, sebab mungkin kau akan kena masukkan juga permohonan untuk sita barang-barang dia sebab dia gagal untuk ikut perintah mahkamah untuk memberi pampasan kepada kau, ataupun mungkin ada keadaan di mana mahkamah akan pohon kepada pihak defendant untuk bayar seberapa banyak yang dia mampu setiap bulan kepada pihak plaintiff untuk menyempurnakan jumlah pampasan yang telah diberi oleh mahkamah. Okay? So not to say yang orang tak ada road tax, orang tak ada insurans ni memang tak boleh saman langsung, tetapi of course kalau kau nak buat, nak saman orang ini secara kendiri, bukan melalui insurans dia, memang susah. Sebab apa? Kau kena gunakan peguam kau sendiri, memang benda ni akan menelan kos sedikit. Okay? Dan kau jumpa dengan peguam-peguam yang mungkin boleh menolong kau untuk bayar kemudian, pakai dulu. Tetapi selain daripada pergi ke peguam untuk mendapatkan pampasan bagi kecederaan yang kau ada, kau juga boleh kunjungi kepada Malaysian Insurance Bureau. Okay? Malaysian Insurance Bureau ni dia boleh mendapatkan pampasan kepada kecederaan yang kau alami angkara daripada pemandu-pemandu yang tidak ada insurans. Okay? Tetapi pampasan yang diberikan oleh pihak MIB ni, Malaysian Insurance Bureau ni, adalah terhad, dan dia akan determine dulu berapa yang dia boleh berikan kau. Maknanya mungkin pampasan yang kau dapat daripada MIB tak seberapa banyak seperti kau akan dapat sekiranya kes ni pergi dekat mahkamah. Okay? So nak cakap benda ni memang tak boleh buat bagi mahkamah, sebenarnya benda tu tak betul sama sekali. Kau kena usaha cara lain. Cuma cara lain ni aku kena akui agak sukar sedikit, akan menelan kos dan juga akan memberikan kesan lah kepada ekonomi hidup kau. Okay?